Okey, Assalamualaikum sejahtera. Kenapa anda harus punya blog? So, di dalam YouTube channel ini, kami memberikan tips tentang Shopee, bagaimana untuk buat jualan Shopee dan melalui e-book kami juga, itu dibagi masterclass Shopee lah. Dan dalam masterclass ini juga, dalam YouTube channel ini juga, kami menggalakkan anda membuat blog untuk kedai Shopee anda. Di mana link di kedai Shopee anda harus dimasukkan ke dalam anda punya blog untuk melakukan SEO atau traffic organik kepada Google. Okey, so ramai tidak melakukannya lah setakat ini dan saya rasa anda kerugian jika tidak melakukan perkara ini. Di mana blogging adalah salah satu aspek bisnes yang wajib dilakukan oleh semua orang. Kenapa saya kata begitu? Dan kenapa anda buat? Hanif, saya tidak begitu peka atau nak buat benda ni. Tetapi anda mulakan dulu. Sebab walaupun tidak aktif tetapi anda harus punya blog ini. Kenapa saya kata begitu? Kerana blog untuk satu blog itu berkembang pada tahun 24 ini memakan masa lama. Dulu saya kata 6 bulan baru anda punya blog akan mendapat page view yang baik. Tapi mungkin pada tahun 24 ini dengan kejutan AI, persaingan konten akan menjadi lebih hebat lagi dan mungkin blog anda akan diindeks secara orang kata konsisten oleh Google mungkin masih 1 tahun. Okey, so anda harus memulai sekarang. Jangan fikir tentang view atau tentang page view di dalam blog anda buat sekarang kerana memang sangat cukup tinggi. So anda hanya fokus buat content yang baik sahaja di dalam tersebut, di dalam blog anda. Tetapi jika anda tidak mempunyai masa untuk membuatnya, tidak mengapa, tapi wujudkan blog itu dahulu, buat semua dahulu. Kenapa saya demikian? Okey, kerana baru-baru ini saya telah Shopee Maniac telah melangkah satu tahap lagi di mana kami telah mula menyertai bidang homestay lah. Sebenarnya kami telah mendapatkan perbincangan dengan masyarakat kami, mereka memberikan aset ni kepada Shopee Maniac untuk kembang maju lah. Di mana kami agak lambat sikit untuk berkembang pada tahun 2024 walaupun dah 2 tahun setengah kerana kekurangan modal lah. So kami telah diberikan aset untuk menjaga homestay inilah. So link di bawah ni untuk penerangan lebih lanjut di homestay kami ini. Dan jika anda ingin mendapatkan tinggal di Melaka, nak bercuti Melaka, kami dapatkan homestay bajet kami di sinilah. Okey, itu bukan perkara tersebut. So, perkara tersebut, saya telah mempunyai sebuah blog dahulu. Dia panggil haniftravelblogspot.com. Dia masih menggunakan blogspot. So, saya minat orang kata melancong. Di mana setiap perancangan saya membuat artikel, saya beritahu tentang mana itinerary saya melancong di Indonesia, di Vietnam, di Korea. Saya telah buat semua blog di sinilah. Dan ini adalah hobi saya. Dan dia bukan sebuah blog yang aktif untuk dilakukan. Namun, apabila kita mendapat opportunity ni untuk membuat sebuah homestay, kami telah menggunakan travel blogspot ini untuk memasukkan orang kata maklumat tentang homestay ini ke dalam blog ni tersebut. Ini ada guna juga. So, tapi juga jika anda membuat sebuah blog jualan dari Shopee, anda boleh masukkan juga jika anda punya produk-produk yang baru. So, ini adalah kena mengena. Jika anda buat produk yang anda punya produk sendiri, akan datang jika anda hendak nak masukkan produk itu dalam blog, sudah ada satu blog. Walau tak aktif. So, anda dah tahu blog anda boleh aktifkan semula jika anda mempunyai produk anda sendiri untuk dijual. Itu penting di situ. Dan saya merasa baik kerana saya punya sebuah blog yang telah berusaha lebih 8 tahun. Kami masukkan di situ dan kami membuat orang kata promosi menggunakan topik authority kami, membuat tentang cerita tentang homestay untuk mendapatkan indexing daripada Google. Belum dapat lagi lah kerana kami baru ni. So, ini adalah kelebihan yang kami gunakan. Dan malahan, saya juga telah menggalakkan anda menggunakan YouTube channel untuk promosikan produk anda di Shopee di YouTube. So, ambil gambar, ambil video, masukkan di dalam YouTube, postkan. Betul? So, kami dipanggil Lubuk Maniac sebenarnya, YouTube channel untuk menjual produk di Shopee. Secara santai juga, tak ramai tapi kami buat juga untuk suka-suka kerana luck tu pun tak tahulah apa berlaku. Dan kami merasa baik juga kerana dengan kejutan homestay ini, kami sudah mempunyai platform untuk masukkan maklumat atau video ke dalam platform YouTube channel ini. So, kami tak perlu buat apa-apa pun. Semuanya telah tersedia, kami masukkan di situ. Itu pentingnya untuk kamu memulakan langkah pertama membuat blog sebagai seorang peniaga bisnes online. Kerana sekarang ni kamu berniaga sebagai dropship, betul? Dalam masterclass kami bukan ada buat dropship, untuk jual sebagai dropship. Tetapi apabila anda berkembang, usia perkembangan anda dengan blog sesama naik. Okey, so anda dah boleh gunakan
tak boleh tunggu setahun lagi. Sebab kalau anda sudah ada lama, domain dia sudah cukup kuat, anda sudah boleh masukkan produk-produk anda terkini yang pada masa akan datang, yang anda jual, sudah ada di situ. Itu persediaan yang perlu anda lakukan. So, jangan tak buat blog. Buat. Tak aktif pun tak apa. Buat. Post sebulan sekali pun tak apa. Walau kita minta setiap harian atau weekly. Tapi anda tak mampu nak buat sebulan sekali. Janji buat tu blog dahulu. Jika ada opportunity yang akan datang seperti kami lakukan ini, anda sudah boleh terus boost up kamu punya projek tanpa orang kata menunggu 5 hingga 6 bulan untuk hasilnya. Terlalu lambat. So, sekarang anda telah cepat buat kerja tersebut. Dan anda telah memahami untuk buat PBS. Dalam masterclass kami memberikan penjelasan tentang PBS. Orang-orang tak gunakan sekarang, tetapi anda sudah ada produk baru, anda dah boleh gunakan anda punya skill atau pemahaman tentang PBS untuk membuat iklan untuk anda punya produk atau homestay anda. Itu yang saya banyak kali katakan berkali-kali, ya. Bukan anda sekarang anda tidak perlukan, tetapi anda akan perlukan pada masa akan datang bila bisnes anda berkembang. Anda akan perlukan ini semua. Okey, so jangan lupa buat saja blog yang ada, buat. Jika anda memahami bagaimana buat blog, anda mendapatkan masterclass kami di bawah ini. Tetapi masterclass kami ini fokus kepada penjualan Shopee ke blog. Daripada produk di blog, tapi telah tentu di dalamnya ciri-ciri bagaimana untuk memastikan diri indeks melalui menggunakan keyword mapping, menggunakan traffic authority, SEO, on-page and off-page SEO. Kami dah ajar sekali di dalam ni sekali, menggunakan blogspot. Okey, dan juga jika anda menggunakan WordPress pun tak ada masalah. Anda guna apa pun tak masalah. Tapi teknik adalah sama saja dari segi bentuk SEO. Betul. Dan malahan saya ingin buat pengumuman juga, di mana pada tahun 2024 ini kami buat kerja gila, di mana kami ingin memberikan jika anda mendapatkan masterclass Shopee Monday atau masterclass Shopee kami akan berikan super AI Shopee Monday kami kepada anda, di mana ini bukan sebuah aplikasi cloud yang kami telah buat dan kami ingin combine beri kecil-kecil anda. So, erti anda punya blog, anda sudah boleh membuat konten menggunakan Shopee AI kami. Shopee AI kami, di mana di dalam tu anda tidak perlu buat prompt. Semuanya adalah auto prompt. Anda boleh buat link di bawah juga untuk mendapatkan maklumat tentang Shopee AI kami. So, combination antara AI dan juga business adalah amat penting pada perempuan ini dan akan berikan cara percuma untuk anda. Okey, so jangan lupa buat blog dan buat blog sekarang juga. So, anda melihat link di bawah ni, di mana blog lama saya travel, kami mempromosikan produk ini dan kami telah mendapat order, telah mula dapat tempahan dalam masa terdekat ini. Ini satu syukurlah kerana perjalanan bisnes untuk homestay berjalan dengan lancar. Okey, Assalamualaikum saudara. Jangan lupa subscribe channel saya untuk dapat tips tentang Shopee blogging PBS. Assalamualaikum.